18 yang mana kerajaan Barisan Nasional telah runtuh ataupun telah bertukar kepada kerajaan PH. PH memberikan keuntungan hibahnya sebanyak 1.25%. Dan selepas PH memerintah telah melakukan rombakan, ini yang dikatakan melakukan rombakan dan membuat pengiraan semula, hibah yang diberikan pada 2019 ialah 3.05%, dan selepas itu pada tahun 2020 iaitu tahun akhir audit RCI ini dibuat, hibah yang diberikan pada tahun 2020 adalah 3.10%. Isu-isu yang lain berkaitan dengan RCI TH ini adalah isu defisit 4.1 bilion pada tahun 2014 hingga 2017 apabila Jabatan Audit Negara menganugerahkan audit bersih pada tabung haji pada tahun tersebut, iaitu tahun 2014 hingga 2017. Dan selepas itu apabila diadakan RCI mendapati tempoh tersebut sebenarnya